Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resepi kali ini, Ayung nak masak bihun goreng Singapura yang tidak asing lagi dalam masyarakat Malaysia. Bihun ini amat sedap rasanya kerana banyak menggunakan bahan-bahan protein dan seafood seperti udang dan sotong. Tapi kali ini Ayung hanya menggunakan udang dan ayam saja untuk rencahnya. Dia tidak menggunakan cili kisar, jadi boleh dimakan oleh siapa saja maupun kanak-kanak. Jom kita mula masak. Bahan-bahan yang diperlukan: di sini Ayung gunakan setengah paket bihun yang telah siap direndam, udang yang telah dibelah belakang dan dilumur dengan sikit garam dan gula, dan isi ayam yang telah Ayung lumur dengan lada sulah dan sos soya, 1 biji telur, 1 biji tomato, sawi secukupnya, setengah batang lobak merah, sedikit kubis, 1 biji limau nipis, daun bawang sedikit, cili padi merah Thailand, 2 sudu besar sos soya, 1 sudu kecil serbuk perasa, 1 sudu kecil garam, lebih kurang 3 sudu besar sos tiram, 1 biji bawang besar dan 4 ulas bawang putih yang telah siap dikisar, lada sulah secukupnya. Sawi Ayung potong kecil, kubis juga Ayung potong nipis. Selalunya bihun goreng Singapura menggunakan banyak sayur-sayuran, so kita boleh gunakan apa saja sayur-sayuran yang kita ada. Di sini Ayung hanya gunakan kubis, sawi, lobak merah dan tomato. Carrot potong ikut suka hati. Di sini Ayung potong memanjang. Tomato potong kecil. Limau nipis Ayung potong kecil. Dan untuk hiasan, daun bawang potong kecil. Dan juga cili padi merah Ayung potong kecil. Mula-mula kita tumis bawang putih dan bawang merah sehingga kekuningan dan naik bau. Kemudian boleh masukkan isi ayam. Gaul rata sehingga isi ayam masak. Kemudian boleh masukkan sos tiram, serbuk perasa kalau suka,
sedikit saus soya dan sedikit garam. Kemudian boleh masukkan udang. Gaul rata dan pecahkan 1 biji telur. Gaul rata. Boleh masukkan lada sula ataupun lada hitam kalau ada. Lada sula ni ikut selera masing-masing. Kalau nak pedas kita letak lebih. Kemudian masukkan sayur yang agak keras terlebih dahulu. Ayah masukkan lobak merah. Dan ayah perahkan sedikit limau nipis. Ini untuk memberi keseimbangan rasa pada bihun kita nanti. Gaul rata. Kemudian boleh masukkan tomato. Dan masukkan bihun yang telah siap kita tapis tadi. Dan kacau sehingga sebati. Kemudian kita boleh masukkan kubis dan sawi. Gaul rata lagi. Dah siap untuk dihidangkan. Amat sedap dimakan dengan kicap cili. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton, dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Selamat berjumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.